Kemudian tawaduknya termasuk sabuh daripada 5 buah kunci sukses belajar. Dalam kitab Manhajus Sawi nak tulis 5 buah kunci sukses belajar. Pertama, taharatul qalbi, bersuci hati. Nak pengin berbarah haji buat, pengin bersukses belajar, taharatul qalbi, bersih hati. Takhalli anil mukhalafat, sunyi kosong hati daripada mukhalafat, bertentangan. Mana haji pu baik le mukhalafah dengan laudib, bu mukhalafah dengan syarat atau mukhalafah anggure, baik le menentang, baik le melanggar, baik le maksiat, bu maksiat dengan Allah atau maksiat dengan anggure. Takhalli anil mukhalafat yang termasuk kunci sukses belajar. Anan ikhlas fi ta'allumil ilmi, ikhlas dalam belajar ilmu. Tawadhu wa khidmatul ulama, merendah diri dan khidmat, khadam kepada orang yang nail ilmi. Iltimas faedah haisu kanan, cari faedah pat mentangna. Nama cebut dia bercebut bagurero yang bagurero lain anasi. Iltimas faedah, cari faedah pat mentang ada yang berfaedah khususnya dalam bidang ilmu. Yang iltimas tak cari, iltimasul faedah haisu kanan pat mentangna. Dan terakhir, takhaffuf minat ta'am wal manam, kurangi makanan, kurangi tidur.